Mana? Dan firman-Nya Allah Taala lebih poinnya pertama tu. Yang la mukha tu. Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Baik, tengok apa musannif kita kata. Dan firman-Nya Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Apa dia arti dia? Mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Kita ulanglah. Mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang haram. Jadi Allah Ta'ala ni sini kita tanya, yang mengetahui ni, mengetahui oleh Allah Ta'ala tu, ini kita kait di mana? Kait di ilmu tauhid sikit. Allah Ta'ala ada sifat apa? Sifat ilmu. Kan? Ilmu mana apa? Pengetahuan. Jadi sifat ilmu ni takluk dia pada inkishaf. Sifat ilmu ni takluk dia pada inkishaf. Apa dia takluk inkishaf? Maksud inkishaf tu nyata lagi terbuka, tiada tersembunyi sesuatu. Apa dia inkishaf? Nyata lagi terbuka, tidak tersembunyi sesuatu di sisi Allah. Nyata lagi terbuka. Inkishaf tu maksud dia nyata lagi terbuka. Dengan makna apa? Tak tersembunyi sesuatu, tak terlindung, tak tersembunyi satu zarah daripada di sisi Allah. Ilmu dia tahu belakang. Nyata lagi terbuka. Inkishaf tu maksud dia nyata lagi terbuka, tidak tersembunyi sesuatu. Satu zarah pun tak boleh tersembunyi pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengetahui belakang, sebab kita makhluk dia. Itu dia kata mengetahui oleh Allah Ta'ala, kod sifat ilmu dia tu lah, akan akan khianat segala mata. Apa dia khianat segala mata tu? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Mencuri oleh mata. Jadi guna mata ni, apa dia maksud mencuri? Mencuri dengan ambil sama ke tak? Tak sama. Ambil ni maksud dia, kalau mafhum cara apa? Cara adat ni, kita ambil ni orang nampak. Ambil cucuk, ambil kuih, ambil nasi. Ambil ni dia tak, maksud ambil tu dia tak spesifik ke mana? Ke mencuri. Mencuri maksud dia sembunyi. Tidak. Mencuri pun ambil juga, tapi mencuri ambil tak habaq. Nampak tak? Jadi yang dia kata itu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Ni. Khaling tengok. Duduk jalan betul dah. Nak tengok nyata, contohlah nak tengok nyata tu, amboi eloknya dia ni. Seseorang lah, contoh dah, orang lelaki dia akan curi tengok apa? Selalunya dia akan curi tengok benda yang haram daripada dia. Wanita ajnabi yang lalu depan dia. Tahu tak? Wanita ajnabi, kalau kita pergi pasar malam ke, pekan ke kan, nak tengok, orang kata amboi dia ni pelahap sangat. Nak tengok tapi nak buat warak mata. Tu kata mencuri tu kan. Tengok cara sembunyi-sembunyi. Tahu tadi tu. Tu dia panggil apa? Mata yang khianat. Mata yang khianat. Memandang kepada yang diharamkan. Tu dia tahu dah, yang mencuri di sisi syarak apa dia? Tengok apa dia? Tengok benda yang haram. Jadi dia kata apa? Mengetahui tadi ni, Allah Ta'ala tahu akan segala cita-cita hati kita. Tu kata mengetahui tadi ni, kod sifat kod ilmu tauhid. Dia kata apa? Takluk inkishaf, mengetahui belakang. Dengan makna apa? Allah Ta'ala ni tahu cita-cita hati kita. Segala cita-cita hati kita, tuan tahu tak? Nak kelin kot mana, nak tengok siapa, tengok janda ke, tengok bujang ke, tengok duda. Kalau perempuan dia tengok, segak jantan ni, segak kawan ni, curi pandang tu. Allah tahu segala cita-cita hati dah. Tahu, walaupun kita sembunyi, tak terlepas. Apa tu cita-cita hati? Cita-cita dia dah. Allah Ta'ala tahu akan cita-cita hati kita dengan makna apa? Allah Ta'ala tahu azam yang tersembunyi dalam hati kita.
azam yang tersembunyi di dalam batin ni tau. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Kita tahu tak? Kita sebut keinginan batin tu. Tahu. Tu tak azam batin tu pada. Apa azam? Keputusan nak tengok terus sembunyi-sembunyi. Tu. Kalau azam dia Cita-cita hati kita, iaitu apa? Azam kita yang tersembunyi dalam batin. Tuhan tahu. Tu dah khianat mata. Dan mengetahui ia tu Allah Ta'ala lah, akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita. Barang yang menyembunyi oleh segala hati ni, segala batin kita ni Tuhan suluh habis.